pula Pakcik Bawang. Hai korang. Dah lama korang tunggu video ni kan? So aku tak tahu korang dengar clear ke tak suara aku sebab aku tak pakai mikrofon dekat luar tengah hujan. So korang dah lama tunggu video ni kan? Adalah 2, 3, 4 orang minta aku buat video tour rumah baru. Ni adalah rumah baru aku. Sorry kalau korang ada nampak sepas-sepas sikit. Aku tak nak buat tour rumah tau. Secara jujurnya aku segan, aku malu nak buat tour rumah sebab rumah aku biasa je. Rumah aku bukan rumah ada-ada. Rumah aku rumah apa adanya. Tak payahlah aku nak house tour tak payah. Lepas ni ada banyak lagi video apa aku buat dekat dalam rumah ni. So apa yang korang nampak, tu je lah yang korang boleh tengok. Kalau korang nak house tour, nak tengok rumah aku, mari datang. Korang tengok dengan mata kepala korang sendiri, okay? Sebab ada je kawan aku yang dah datang. Sebab dia nak tengok rumah baru aku ni kan. So, kalau korang nak datang, jemput datang, pintu rumah terbuka luas. Gitu. So, sebab kita tak ada house tour, aku nak buat unboxing hadiah-hadiah yang kawan-kawan aku bagi sempena rumah baru. Sejam. Hadiah dia tak ada dah banyak pun. Ada sikit. Tapi sebagai kenangan dan sebagai tanda menghargai sahabat-sahabat, kita nak buatlah video sebab suka hati lah. Okay, first sekali, yang mula-mula sekali aku dapat adalah Destiny Universal Pot. Yang ni kakak kesayangan aku bagi. Kakak susah dan senang aku. Dia yang paling excited bila tahu aku dapat beli rumah. So dia kata dia nak hadiahkan something lah. Lepas tu dia tanya nak apa. Aku cakap aku nak periuk baru. Tapi tak nak besar-besar. So dia bagi ni lah, sesuai untuk kita satu keluarga. Sejom. Aku tak tengok lagi tau isi dalam dia. Dia bagi masa akhir tahun hari tu. Masa ujung-ujung aku dah nak pindah kan. Macam biasalah aku minta warna merah. Warna merah. Wow, aku tak pernah ada periuk brand Destiny. Tak pernah. Yang ada brand ikan. Alah. Aku minta periuk macam ni sebab hari tu aku ada periuk macam ni. Aku beli dekat DIY yang marble punya kan. Lepas tu laki aku jahanamkan. Dia masak bubur masa tu. Lepas tu dia tak cakap dengan aku dia masak bubur. Dia tinggal, masa tu aku tak sihat, aku minta dia buatkan bubur. Lepas tu dia tinggal sudahnya hangit bubur tu dan periuk tu rosak lah. So ni just nice untuk aku buat sop, bubur. Kakak, kita love warna merah. So size dia perfect. Kita suka. Aku nak terus guna tau. Sebab hari ni kita nak masak nasi ayam. So bolehlah kita merasmikan periuk-periuk kita ni. Gitu. Dia ada berapa? Ada 2. Oh, ada 3 lah guys. Ada 3. Oh, bajuku sudah siap. Oh, dia ada 3. Satu ni pan untuk kau buat buat apa buat goreng ayam, boleh deep fry. Lepas tu buat roti jala tak sangat lah. Nantilah fikir. So terima kasih kakakku kerana menghadiahkan set periuk ini. Oh, dia ada pemegang yang boleh cabut-cabut tu lah. Kita jakun, kita tak pernah ada. Wah, kita tak pernah ada, kita jakun. Oh, excuse my jakun. Lepas tu kalau tak nak, senang. Okay. Hadiah yang kedua, yang ni bukanlah hadiah rumah sebenarnya. Hadiah aku dapat sebab aku buat cermin mata hari tu. Tapi aku consider sebagai hadiah rumah baru. Boleh? Sebab aku akan gunakan tumbler ni dekat rumah baru. Tumbler Montigo. Beli cermin mata, dapat tumbler. Cantik pula tu, elok kejadian dia. Yang ni sebab aku kan buat kerja dekat rumah, lepas tu dekat dalam bilik kan. So takkan nak ulang-alik minum air kan. Lepas tu kalau aku pakai, sebelum ni aku pakai tumbler kedai Eco ni je. Lepas tu bila air sejuk, peluh-peluh air tu keluar, so basah meja. So kita tak nak dah. Jadi kita akan isi air dengan tumbler ni. Tengok tu ada Sin X Sealer.
So bolehlah kita minum air sejuk sambil buat kerja dekat dalam bilik tu kan. Walaupun dia 530 ml je, tak cukup untuk aku. Aku 2 liter satu hari. Duduk dekat meja komputer tu pun boleh minum 2 liter. So tak apa. Terima kasih Sin. Yang ketiga, yang ni aku tak beli, aku tak order, tapi tiba-tiba sampai. Orang kata scammer, tapi selagi dia tidak mengepau duit aku okey je. Kita dapat electric pot. Electric pot macam ni untuk nak masak apa-apa lah kan. Tapi tak tahulah nak guna ke tak nak guna. Silap-silap ni pun aku akan bagi orang juga. Korang ada tak dapat barang-barang daripada scammer macam ni? Sebab aku memang tak angkat call dengan daripada nombor-nombor yang tak kenal. So aku tak pernah dapat call. Tiba-tiba ada barang sampai. Terima je lah Kawan baik aku, dia nak pindah rumah. Lepas tu hari tu kita orang datang rumah dia untuk ambil barang-barang yang dia nak buang. So kita orang berjaya selamatkan beberapa Tupperware, benda-benda semua. Yada-yada, kita orang dah bagi sama rata. Lepas tu tiba-tiba dia kemas-kemas lagi, dia terjumpa set pinggan mangkuk yang berat dan cantik ini ya. Satu set full. Pinggan, mangkuk, cawan, piring. Lepas tu dia kata dekat aku, "Pai, ambil lah." So aku terimalah. So aku anggap ini adalah hadiah rumah baru. Sebab laki aku kata lawa pinggan dia. Memanglah lawa, berat, mahal ni. So terima kasih sahabatku. Aku anggap ni sebagai hadiah rumah baru lah Terima kasih. And the last one is, yang ni hadiah daripada cousin aku. Hari tu masa aku balik Mersing, sempatlah dia hadiahkan aku ni. Dia kata hadiah rumah baru. So tada! Bunga. Apa nama benda lah ni? Aku lupalah. Batang bulu ni. Batang bulu. Aku lupalah nama dia. Bunga ni. Ni handmade. Okay, dia buat sendiri. Terima kasih Ana. Cousin aku. Ya Allah, cantik. Sumpah cantik bunga. Hai. Tapi masalah dia, aku tak tahu nak letak dekat mana bunga yang cantik ni. Letak kat mana? Sepatutnya kita kena letak dekat meja makan. Aku belum ada meja makan. Okay, so sekarang sebab aku tak ada meja makan lagi, siapa nak hadiahkan aku meja makan? Komen dekat bawah kalau korang nak hadiahkan aku meja makan, okay? Aku belum ada meja makan lagi, so mungkin aku akan letak ni dekat area TV dulu, ataupun aku akan letak dekat meja kopi dulu. Sebab meja kerja aku tak boleh penuh. Okay? So, tak apalah, nanti kita fikir-fikir. Sebab terlalu cantik kita love. Okay, terima kasih. So, itulah dia antara hadiah yang aku dapat. Walaupun tak banyak, tapi aku sangat-sangat hargai pemberian korang. Terima kasih sangat-sangat. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan sihat-sihat selalu. Korang enjoy je tengok next clip. Aku ada buat preparation untuk sambut puasa, untuk beli barang, lepas tu prepare barang-barang sikit. So enjoy je lah, okay? Peace. Ada yang kecil sikit. Taklah kita nak pindah situ, tak apa, sekejap je. Tolak kan? Ya ke? Ya. Tanya. Mana? Ini je lah. Besar sangat. Tak, sebab bawang putih dah ambil yang ni. Tak, itu sikit. Nak banyak. Kalau separuh. Kentang. Oh, kita ambil yang ni dah siap ni. Kami ni. Kakak nak yang mana? Mana? Kakak nak yang ni. Wow. Ni bukan buah, ni kentang. Kan? Potato. Oh? Kai. Kau lagi.
Sikit je. Carrot, bawang, daun bawang. Tomat. Sakit nak cendawan. Sakit nak lah, sakit nak. Mana cermin mata kakak? Cermin mata, kalau tak nak pakai, kakak kat sini. Yeah. Okay, ni gambar. Okay, ni gambar. Kakak. Okay. Dah cantik. Nak keluar. Belum lagi tak? Sabar dulu. Jalan sekejap. Nak buat kan nak ambil topi. Sekejap. Kejap. Jom. Jom tolak. Mana? Sini lah tu. Ya. Tolak lagi go. Apa kat situ? Lagi jom. Tolak. Okey. Okey. Ayam. Dua. Oh, nak aiskrim tu. Okay, jom kita tengok aiskrim, jom. Okay, tolak. Kawan kakak? Ya ke? Mana aiskrim kakak? Mana? Aiskrim mana? Tak sedap. Daging ada daging kotak. Mana? Aiskrim Milo. Sini kakak, ada lagi. Ada? Ada aiskrim. Ada aiskrim farm fresh. Teh ais limau dengan limau ais. Wow. Sedapnya. Nanti tunggu papa. Kakak, ada aiskrim durian. Dapat tak? Kakak tak nak aiskrim durian? Kakak nak aiskrim apa? Durian lagi balik. Yang tu. Okey, kita tunggu papa jap. Kita tanya papa dulu, okey? Boleh? Boleh tanya papa dulu? Tu, papa beli daging. Mana? Kat situ. Sana. Nampak? Jom kita pergi cari barang dulu, jom. Nak aiskrim? Aiskrim nanti dulu, nanti dia cair. Kita beli crab dulu, jom. Ya, sekejap lagi. Sekejap lagi lah. Kita tengok nugget dulu, jom. Fries. Habis tu Kakak okey? Jom kita tanya papa dulu, jom. Jom kita tanya papa. Jom, jalan. Tak ada yang tu ke? Alana? Alana je lah sana. Jom.
Papa. Ya. Dengar dia cakap dulu. Ha. Aiskrim? Aiskrim apa? Kakak nak aiskrim apa? Cepatlah. Aiskrim apa? Mana dekat? Cakap dengan dia nanti ambil. Tunjuk dulu dia nak yang mana. Sana. Mana? Ni. Okey, kita ambil Nak balik nanti bawa ambil tau. Tengok ni ada aiskrim apa? Farm Fresh. Tengok ais limau dengan 5 ais. Mahal lah. Ya, kejap lagi papa ambil. Kita ambil. Nanti kalau ambil sekarang, nanti dia cair. Tak pernah ambil dia lagi. Kita buka. Ambil, go. Ha, Oh ya. boleh. Best ke? Dah. Papa simpan. Sini Kakak, sedihnya. Kakak duduk mana? Kakak beli apa tunjuk? Siapa suruh? Kak Hai. Kenapa? Kakak nak aiskrim apa? Aiskrim pink. Aiskrim pink. Okay, jom. Cakap ini, jom. Sedap ke dek? Strawberry ice cream peach tea. Papa punya tak sedap. Papa punya biasa je. Kakak pergi mana? Kakak makan aiskrim. Kakak makan aiskrim. Sedap. Is it good? Tak sedap ke? Sedap ke tak sedap? Ni dah. Dah tak payah. Lagi IC je. Ha. Tadi you guna mic. Mic kasih tak boleh guna sebab Barang yang lalas tak boleh. Tak tahu, kena tengok. Terima kasih. Cantik lah. Cakap bye guys. Oh, tunjuk Umi. Okay. Hai. Tunjuk Papa. Hai Papa, hai. Ada. Jom. Macam biasa, balik kita terus kemas apa yang kita beli tadi. Ni tadi kita beli stok makanan untuk berpuasa. Ini apa dia pakai? Oh, thank you. Kakak nak apa? Sekejap.
lah dulu. Ni you letak oren kat stok Maggi untuk anak-anak. Wait, Maggi kosong. Ni macam biasa nak buat popia stok bulan puasa. Kakak nak papia. Kakak nak papia. Kakak nak papia, tapi papia belum buat lagi. Tomato memang sentiasa ada dekat rumah ni sebab kita suka. Dan ini adalah salah satu rahsia kecantikan, makan tomato. Satu je, pisau satu je. Sekejap, ambil ni. Tips nak carrot tahan lama, masuk dalam balang macam ni. Lepas tu letak air. Tapi kena rajin tukar air dia lah. Seminggu sekali tukar air dia. Okay. Toge pun sama. Beli, letak dalam bekas, letak air. Pun tahan. Tapi kena rajin tukar air. Sebab toge ni air dia cepat kotor. Buang dia punya kepala. Batang. Buang. Tak payah basuh. Simpan. Alas dengan tisu. Macam ni. Lepas tu kalau kau tengok tisu tu macam dah kecut-kecut, tukarlah tisu dia. Yang ni tisu dia baru tukar kemarin ke semalam. So, tak apa. Cili saya. Cili jangan pula kau letak air. Okey, dah. Kentang di sini. Orang kata kentang jangan letak dekat dengan bawang. Tapi kentang dekat rumah ni dia berjalan laju. So jangan risau. Okey. Bawang dekat situ, kentang dekat sini. Dan isi macam ni, nampak tak? Nampak tak ada air? Isi macam tu. Lepas tu simpanlah dalam peti ais. Sama juga macam ni, nampak tak? Isi je. Same goes to this toge. Toge pun letak air juga. Nanti nak masak ambil je sikit-sikit. Disebabkan ayam dah siap siang, so kita terus susun ayam, lepas tu kita terus simpan. Okay? Jom kita susun ayam. Nak tengok susun ayam? Tunduk sikit. Nampak ke tak tu? Okay, kita susun ayam di dalam bekas. Kita susun isi dengan isi, tulang-tulang dengan tulang. Sebab biasanya dekat rumah ni, isi-isi ni kita orang buat goreng tepung, chicken popcorn tu barulah laku. Kalau tak, bahagian isi tu tak laku. Kan? Sekali masak 6 ketul. Tu cukup, tak lebih, tak kurang. Lagi sedap kalau Syakil makan memang terus habis 6 ketul tu. Tapi biasa memang akan habis lah. So dapat macam 3 kali masak macam tu je. 3 kali masak. Lepas tu isi ni dalam 2 kali masak untuk bulan puasa. Tapi tak apa, kita ada beli daging. Kita ada beli daging. So nanti kita akan selang-selikan dengan daging. Ini isi bawah. 1, 2, 3. Siap. Hai guys, Assalamualaikum. Video ini dirakam pada waktu malam. Esok nak raya Cina. So sekarang dekat luar tu tengah pumpang-pumpang orang main mercun. So untuk kita macam rasa vibe-vibe raya walaupun kita tak ada kena-mengena, kita nak rasa vibe-vibe raya. So malam ni kita nak rewang raya. Kita nak kopek-kopek bawang-bawang ni semua sebab kita nak puasa kan. So kita nak puasa. Hari ni hari Isnin, besok kan? Besok pengumuman puasa. So besok kita nak feeling-feeling duduk depan TV dengar pengumuman puasa. Jadi malam ni kita settlekan bawang-bawang ni sebab kita nak blend semua supaya perjalanan buat video untuk bulan puasa nanti dipermudahkan. Gitu. Macam tak ada kena-mengena kan? Tapi tak apa. Sebenarnya nak blend bawang ni je, nak kopek, nak blend. Tapi sebelum tu aku kalau buat kerja mesti nak kena ada hiburan. So kita kena pasang drama. Okay? Sementara tu kita rendam-rendam dulu. Aku beli sikit je ni, bawang putih.
sikit. Lepas tu bawang besar sikit. Sikit ke kau rasa? Cukup lah untuk sebulan. Cukup lah, cukup. InsyaAllah cukup. So kita kopek bawang besar dululah sebab dia senang. Tak, yang sekarang ni kau orang ni kenapa kat sini? Ha? Pergi buat. Umi nak. Umi anak aku yang kecil tu, dia takut bunyi mercon. Jahatlah mak kau pun. Aku suka letak kulit-kulit bawang ni dekat dalam air supaya dia tak terbang-terbang. Kitanya kalau dia letak dalam air ni, dia duduk diam sikit. Aku suka tengok drama Melayu sebabnya bila tengok drama Melayu ni kau tak perlu nak mengadap. Gitu je. Drama Melayu ni kau dengar suara je pun tak apa. Aku memang daripada zaman aku kerja dulu, aku sambil buat kerja sambil aku buka drama. Tapi aku tak tengok pun drama tu, aku just dengar je. Sampai supervisor aku cakap, aku dengar bunyi orang bercakap, bunyi cerita. Kau buka cerita tapi kau tak tengok, kau buat kerja. Yelah, habis tu kau nak suruh aku mengadap je drama tu macam tu. Tak, sebab tu aku suka tengok drama Melayu. Laki aku kutuk aku tengok drama Melayu, tapi suka hati akulah. Itu je yang tidak membosankan. Daripada aku mendengar lagu-lagu yang lagu, baik aku dengar drama. Aku kan baru pindah. Lepas tu banyak je barang-barang aku yang laki aku pergi buang. Aku stres. Sebab minggu terakhir waktu pindah rumah, waktu serah kunci tu, aku tak ada. Aku dah balik Mersing. So adalah macam sikit-sikit barang dekat rumah tu. Aku haraplah untuk dia bawa pindah. Sebab aku cakap dengan dia, nak kemas tu ambil video ataupun video call. So aku bolehlah tengok barang mana yang perlu buang, barang mana yang perlu dibawa ke rumah baru. Tapi kesudahannya banyak dia buang barang-barang aku. Salah satunya ni, stand phone ni yang IKEA punya yang lama, yang kayu tu. Aku memang tak nampak bayang mana entah dia buang, dia campak, tak tahulah. Lepas tu aku rasa sebab aku rasa aku dah kemas, aku dah selongkar habis dah barang-barang dekat dalam rumah ni yang baru ni. Kalau ada yang masih dalam kotak tu pun aku tahu apa isi dalam tu. So macam ampai baju dekat dalam bilik untuk aku hanger baju sekolah, hanger baju-baju jalan. Ada dua tau. Satu dekat bilik aku, satu dekat bilik Syakil. Yang dia bawa dekat rumah baru ni hanya satu sahaja. Lepas tu aku tanya dia, mana ampai tu? Dia jawab, entah, buang kot. Kau rasa aku beli pakai apa? Aku beli pakai duit tau. Aku yang beli, bukan dia yang beli. Aku jadi sakit hati lah sebab benda tu boleh dikatakan tak adalah baru, tapi benda tu elok lagi. Elok, kukuh. Tak ada sebab untuk dia buang. Tapi kenapa dia buang? Aku stres. Kenapa dia buang? Lepas tu yang dekat sink tu, yang waterproof punya mat, waterproof mat yang dekat sinki tu besar je aku punya, warna hitam. Pun tak nampak bayang. Aku tanya mana, dia kata entah. Jawapan dia biasalah, entah, buang kot. Buang kot. Lepas tu bila benda-benda tu dah terbuang, nak beli balik macam berkira. Bukan berkira, bercinta nak beli balik kan. Makan masa lah nak beli balik. Walaupun benda tu macam belas-belas ringgit je. Tapi yelah, belas-belas ringgit pun kalau dah dikumpul-kumpul, dah lah kita baru pindah ni banyak keluar duit. Lepas tu kau pun membuang-buang harta benda. Sakit lah hati aku. Kopek-kopek bawang ni kan. Lepas tu baru aku terfikir, kenapa bawang putih ni aku tak beli yang dah siap kopek Kenapa nak terus blender? Alah, kadang-kadang otak ni tak berfungsi sangat waktu membeli belah. Orang kata kalau dapat yang emas ni terus makan kan, jangan buang. Sedap lah. Aku first time makan. Sedap. Tapi pedas. Pedas sikit.
Sini saya dah siap. Siap! Yeay! Boleh tolong. Tolong apa? Tolong sedap. Begini saja hasilnya. Ha, memang begitu saja guys. So, dua ketul ni dia nak tolong. Okay, so tolong masukkan ni dekat dalam ni. Baik. Masuk sikit-sikit. Jangan tonggeng. Adik. Bagi adik masuk juga. Happy sangat dapat tolong. Apa itu guys? Kakak. Alamak. Bising banget. Tak ada saja je. Saya ni orang Melayu bukan orang Indonesia. Takkanlah saya orang Indonesia. Tapi pandai je Indonesia. Macam mana boleh ada lampu? Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah berhenti kak? Okay, done. Ya, So, dia kita dah nak berhenti masukkan kak? dekat dalam bekas. Aku dah buang semua balang-balang yang macam balang-balang kuih raya tu, semua aku dah buang. So hari tu kawan baik aku dia pindah rumah juga. So dia buang. Dia pengumpul Tupperware. So dia banyak buang. Tapi dia bukan buang lah. Dia bukan buang dekat sampah. Dia buang dekat kita orang yang kawan-kawan ni. So ada apa? Ada kegunaan lah kita orang kutip. So kepada Mas Dira, aku guna Tupperware kau ni untuk simpan berbawang-bawang aku. Orang nanti bang. Wah betul sedap sekali. Ngam. Tapi tangan yang pegang bawang tu jangan pegang mata tau. Petik. Min ni? Tak apa, masukkan je. Sekejap. Asisten kita malam ini. Pedih sikit. Dah cakap dah pedih. Dia panggil laki aku you je. You. Kakak nak you. Maka siaplah hasil berbawang-bawangan aku. Dapat bawang putih satu bekas ni pun dah rasanya dah banyak. Bawang merah dapat 3 bekas kecil-kecil macam ni. Tapi aku rasa boleh habis sebulan ni. Sebab aku kalau masak aku suka bawang merah banyak sebab dia wangi. Okay, so sebelum simpan kita kena letak minyak. Supaya waktu nak tumis tu nanti boleh jimat minyak. Ataupun tak terpercik kan. Tapi aku tak. Aku letak minyak dekat atas supaya bawang-bawang ni tahan lama. Okay, so taruh minyak macam ni je. Jadikan dia rata. Maka siaplah stok bawang bulan puasa. Halia aku tak buat sebab halia aku suka yang bertekstur. So halia nanti kita potong-potong je lah. Halia sekejap je. Masih lagi kita dalam rancangan persiapan untuk persiapan untuk puasa. So hari ni kita nak buat popiah crab rengun. Apa tu? Ni daun bawang dekat rumah aku ni aku memang beli banyak. Lepas tu aku terus hiris halus, aku terus simpan frozen. Daun bawang, daun sop memang aku buat macam ni. So dia tahan berbulan. Siap. Satu popiah. Dapat dalam 3, 6, 9, 12, 14, 17, 18, 20. Kita dapat dalam 20 pulung popiah crab rengun. Okay, so nanti kita goreng dan kita akan rasa. Satu lagi tips aku nak share dengan korang. Kalau korang buat popiah, lepas tu popiah korang tu selalu melekat-melekat kan bila dah frozen kan. Sebab popiah yang kita dah frozen kan, kalau nak goreng korang tak perlu defrost. Just keluar daripada peti ais tu, terus tunggu minyak panas. Kiranya panaskan minyak dulu. Minyak dah panas, baru kau keluarkan popiah tu daripada dalam freezer. Okay, lepas tu kalau kau tak nak dia melekat, cara Yana akan bungkus dia dalam plastik macam ni, ikut portion berapa yang kita nak makan. Ni dapat 20, so aku akan buat satu pack tu 5. So dapat 4 kali makan. Kita packkan macam ni, 5. So sekali nak goreng, keluarkan satu plastik je. Jimat space dekat dalam peti ais dan tak merosakkan popiah yang lain juga.
So, dapat 4 bungkus. Kita boleh masuk dalam freezer. So, sampai sini je video kali ini. Terima kasih kerana menonton video saya house tour yang tak jadi. Okay, sorry kalau korang sangat-sangat berharap video ni adalah video house tour. Minta maaf sangat-sangat sebab memang tak ada house tour. Kalau korang nak house tour, datang sendiri dekat rumah kita orang. Okay, so sampai sini je video kali ini. Thank you for watching. Jumpa dekat next vlog. Bye! Korang, thank you dah tengok video kita orang. Bye guys.